Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Salam Ramadan kepada semua umat Islam yang mengenali saya. Hari ini tuan-tuan, kita nak mengulas beberapa isu. Antaranya ialah tentang tindakan sesetengah pihak yang mempolitikkan hal-hal kebajikan dalam bulan Ramadan pun dia nak politikkan, tuan-tuan. Tapi sebelum tu, sempena dengan Hari Wanita Sedunia ni, masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan penghargaan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh para wanita sempena Hari Wanita Antarabangsa 2025 yang disambut di seluruh dunia 2 hari yang sudah. Bagi saya, sambutan dan hari istimewa ni adalah sebagai meraihkan ketabahan, keberanian dan sumbangan luar biasa wanita dalam hidup semua insan. Sejarah telah membuktikan, tuan-tuan, bahawa wanita berperanan besar dalam membangunkan negara. Daripada tokoh kepimpinan, pendidik, ahli ekonomi, pejuang hak asasi, hinggalah ke barisan hadapan dalam pelbagai sektor, wanita telah menunjukkan kecekalan dia, keberanian dia dan kebijaksanaan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Pepatah Melayu mengatakan, tangan yang menghayun buaian mampu mengguncangkan dunia. Saya doakan semoga para wanita terus dikurniakan kekuatan untuk mengejar impian, melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan serta dihargai untuk setiap pengorbanan dan kejayaan. Saya tak berpeluang nak ucapkan Hari Wanita pada ibu saya. Ibu saya telah pun meninggal dunia pada tahun 2011, tak silap saya. 2011. Okey, kita mulakan dengan mengulas. Silakan, studio. Datuk, baru-baru ini ada satu isu lah di bulan Ramadan. Pemberian kurma Datuk Seri Shahaniza, Esko Kerajaan Negeri Pahang, yang dilihat dibuang ke dalam tong sampah oleh seorang individu yang sangat fanatik. Jadi apa pandangan Datuk tentang isu tersebut yang beredar di media sosial? Itulah apalah nak jadi dengan setengah individu yang tak habis-habis membawa nilai kebencian dan pemusuhan di bulan Ramadan yang mulia ni. Baru-baru ni terdapat satu insiden, tuan-tuan, di mana seorang yang bergelar imam ataupun ustaz tergamak membuang pemberian kurma yang disumbangkan oleh Ketua Penerangan Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Datuk Seri Shahaniza Samsudin. Buah kurma pun, tuan-tuan, bukannya benda yang boleh mendatangkan mudarat kepada si penerima pun. Kalau tak suka, tak perlulah buang ataupun nak tunjukkan perangai panas baran dalam post di WhatsApp group tu, bagi je kat orang lain, bagi kat orang yang memerlukan kurma tersebut. Orang kadang-kadang beli kurma ni mahal, tuan-tuan, kadang beratus pun ada kurma ni. Dan Datuk Seri Shahaniza ni, kalau dia bagi kurma ni, tak adalah kurma cikai-cikai, tuan-tuan, Sekarang satu Malaysia dah tahu perangai segelintir manusia yang jadi pentaksub politik ni, sehingga kan bulan Ramadan ni nak mainkan sentimen kebencian ni semata-mata pasal apa, tuan-tuan? Pasal perbezaan fahaman politik. Dalam satu tangkap layar di media sosial, individu tersebut dipanggil ustaz. Bagi saya, ustaz apa macam ni, tuan-tuan? Seorang ustaz membuang pemberian makanan. Ini bab pertama sekali. Ini kurma, tuan-tuan. Kurma ni ialah makanan sunnah, So itu satu kalau makanan sunnah. Kalau tak makanan sunnah pun, Islam tak ajar kita buang makanan, takkanlah seorang ustaz lebay ataupun imam tak tahu membazir itu amalan syaitan, Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27.
pada pandangan saya lah tuan-tuan kalau benci sangat dan tak dapat tunjukkan tauladan yang baik kepada masyarakat, baik letak saja jawatan sebagai imam dan tak perlulah guna gelaran ustaz. Kan? Bukankah lebih baik hulukan pemberian tersebut kepada jiran terdekat ataupun orang susah yang ada berdekatan dengan rumah dia. Kalau tak mau promote BN ataupun UMNO, sebab ada muka Datuk Seri Shahaniza lah, kalau lah ada, kan? Buka saja bungkusan tersebut, ambil buah kurma tersebut dan masukkan dalam bekas asing, kemudian bagi pada orang lain, ataupun letak dalam beg plastik, bagi pada orang, kan? Jadi kesimpulannya, tak perlulah sombong sangat, tak perlu angkuh. Dahlah gunakan imej agama, lepas tu tunjuk perangai sombong tu, kemudian upload pula dekat WhatsApp, kan? Kena ingat, sombong pun adalah salah satu daripada sifat syaitan ataupun iblis. Di bulan yang mulia ni seharusnya memperkukuhkan persahabatan dan ukhuwah dan bukannya menyemarakkan permusuhan. Kalau buat perangai macam ni dalam bulan Ramadan ni, ini tanda-tanda amalan yang dia lakukan sepanjang tempoh Ramadan ni saudara tidak mengubah ataupun tidak membuat roh dia tu menjadi semakin baik, tuan-tuan. Jiwa dia, hati dia tu sepatutnya dalam bulan Ramadan ni dengan amalan-amalan puasa dan sebagainya, sepatutnya ianya menjernihkan hati dia. Ini masalah hati, tuan-tuan, geng-geng PAN. Okey? Datuk, berkaitan dengan politik lagi di bulan Ramadan ini, baru-baru ini mungkin Datuk pun dah lihat sendiri perkara tersebut. Insiden program berbuka puasa dan tarawih melibatkan TPM di Terengganu dibatalkan saat last minute. Jadi apa komen Datuk berkaitan daripada soalan pertama tadi, politik di bulan Ramadan? Mereka duk kata DAP mengancam Islam, DAP itu, DAP ini. Tapi saya belum pernah lagi tengok DAP menghalang kita untuk buka puasa kat masjid ke, kan? Kalau saya pernah tahun lepas saya pergi ikut TPM pergi ke Pulau Pinang, Ketua Menteri DAP datang, dan saya pun pernah ikut TPM pergi ke Terengganu. Samsuri pun ada tahun lepas, Tuan-tuan, mana nak cari kerajaan negeri yang hari cuti pun boleh keluarkan surat rasmi, laju macam roket, Kalau pasal politik saja, tengah tidur pun mereka boleh bangun untuk buat surat, tuan-tuan. Inilah perumpamaan dia, Jadi saya agak sedih lah tengok perangai puak-puak lebay ni, tuan-tuan. Hari Jumaat boleh keluar surat untuk batalkan program berbuka puasa, pemberian sumbangan kebajikan dan solat tarawih bersama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Buat dekat pekarangan masjid je, bukan buat dalam masjid. Buat kat pekarangan masjid, nak bagi orang makan sempena bulan puasa, bulan Ramadan. Nak bagi agihkan bantuan, itu pun saudara mereka batalkan. Kemah dah pasang dan sebagainya. Kalau surat dikeluarkan 2 minggu sebelum ataupun sebulan awal, masuk akal jugalah, tuan-tuan, Ini di saat-saat akhir, semua persiapan dah dibuat. Saya difahamkan insiden ini tidak ada kaitan dengan imam masjid ataupun jawatan kuasa masjid tersebut, tetapi ia adalah wahyu yang turun daripada kayangan untuk tidak izin majlis tersebut dilaksanakan di pekarangan Masjid Kampung Kuala Akup. Sebelum ni, permohonan penganjur Majlis Santunan Kasih Ramadan Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan FEKRA di Kuala Berang tidak mendapat kebenaran daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Menurut surat daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu ni, pihak penganjur tidak mendapat kelulusan untuk menggunakan pekarangan Masjid Kampung Kuala Akup dan Masjid Haji Abdul Rahman Limbung, Kuala Telemung. Bagaimanapun, Institusi Perhubungan UMNO Terengganu memaklumkan program tersebut tetap berlangsung dan akan dipindahkan
ke tanah lapang bersebelahan dengan masjid Kampung Kuala Akop. Jadi inilah dia tuan-tuan, kesan daripada fahaman politik yang begitu sempit. Tak dapat menerima hakikat sesuatu kebaikan yang hendak dilakukan oleh pihak lain. Apa salahnya meraihkan kebajikan yang ingin disumbangkan oleh pihak lain? MB pun boleh datang, tak ada masalah. Tahun lepas dia boleh datang, kenapa tahun ni dia tak boleh? Kan? Sekurang-kurangnya ambillah keberkatan Ramadan ni untuk saling tolong-menolong dalam menyalurkan kebajikan dan mengimarahkan kebaikan untuk kepentingan rakyat. Lepas Ramadan nak bergaduh, gaduhlah, kan? Bagi saya, nasihat saya pada MB Terengganu, Dr. Sam ni, kepada ahli PAS, supaya jaga sikitlah akhlak ni, kan? Adab yang baik sebagai pembangkang maupun kerajaan dilihat seperti meludah ke langit dan terkena muka sendiri. Berhentilah buat kerja-kerja bodoh ni, Dr. Sam. Saya harap sangatlah, kan? Sebab yalah, bagi saya, kalau program lain semua boleh diteruskan, kenapa program TPM tak boleh diteruskan? Majlis Buka Puasa, program ni ada kaitan dengan agama juga. Bagi sumbangan kepada asnaf-asnaf ada kaitan dengan agama juga. Bukan program politik. Program Timbalan Perdana Menteri, program Felcraft, kan? Bila Terengganu banjir, inilah juga batang tubuh Dato' Zahid inilah juga yang datang membantu kawan-kawan kita yang berhadapan dengan masalah banjir di Terengganu. Tapi bila dia datang nak buka puasa dengan orang-orang Felcra, dengan orang-orang Terengganu pun tak boleh. Di mana datang logiknya tindakan yang dibuat oleh kerajaan negeri Terengganu ni? Fikir-fikirlah, tuan-tuan. Okey? Okey, Datuk. Selaku riders lah, Datuk ni. Baru-baru ni ada isu letupan bom di Sungai Golok, Thailand. Boleh Datuk beri sedikit komen atau nasihat mengenai peristiwa tersebut kepada warga negara Malaysia yang ingin ke sana? Okeylah, kepada teman-teman, terutamanya teman-teman riders saya, bagi isu ni cukup berisiko sebenarnya, terutamanya kepada warga negara Malaysia yang kerap pergi ke sana, kan? Kita tahulah kawan-kawan riders ni nak ride jauh pun, sampai ke selatan, nak masuk Singapura pun banyak halangan. Jadi banyak riders ni pilihan dia ialah Thailand. Thailand ni memang destinasi pelancongan dan disukai oleh rider-riders ni. Sebab kalau nak pergi jauh, nak panas enjin ni, sebelah atas je lah kita biasa boleh pergi. Sebelah bawah ni kalau nak pergi, ialah mungkin sampai ke Setulang Laut, boleh pergi ke Batam. Ataupun kalau ada yang rajin nak pergi masuk Singapura, tapi ramai orang lah jarang lah nak pergi masuk Singapura ni, sebab bukan semua jalan boleh masuk sesuka hati macam kat Malaysia ni, kan? Jadi banyak pergi ke utara. Jadi Wisma Putra pun dah keluarkan kenyataan dengan memberi nasihat kepada rakyat Malaysia untuk menangguhkan semua perjalanan ke kawasan-kawasan macam Yala, Naratiwat, Patani, susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah selatan Thailand ni. Bom sana, bom sini, tuan-tuan, kan? Kementerian Luar juga menasihatkan warga Malaysia yang berada di wilayah tersebut mengambil langkah-langkah supaya berhati-hati dan sentiasa berwaspada. Kementerian Luar melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla sedang memantau rapat situasi di Yala, Naratiwat dan Patani ini, kan? Dan nasihat saya sebagai langkah berjaga-jaga warga Malaysia yang berada di wilayah berkenaan, saya nasihatkan untuk mendaftarkan keberadaan anda dengan Konsulat Jeneral Malaysia. Jadi kalau apa-apa berlaku, hilang dan sebagainya, at least kedutaan kita tahu. Saya difahamkan sekiranya berlaku kecemasan, warga Malaysia boleh berhubung dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Nanti sesiapa yang ingin nombor talian Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla bolehlah dapatkan nombor tersebut di sana, ataupun melalui pihak berkuasa tempatan di sana, ataupun yang menjaga sempadan.
Daripada apa yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Kelantan, Muhammad Yusof Mamat, alhamdulillah tiada rakyat Malaysia buat masa ni yang terlibat dalam insiden tembakan dan letupan bom di Sungai Kolok. Daripada kenyataan media polis Thailand, sebelum ni telah berlaku letupan di sebuah pos kawalan keselamatan di luar pejabat daerah Sungai Golok, di jalan Sungai Golok, Sungai Padi, dan beberapa tembakan telah dilepaskan oleh sekumpulan penyerang. Kejadian ni tuan-tuan menyebabkan sekurang-kurangnya 2 anggota keselamatan Thailand maut, manakala 8 lagi cedera. So untuk rakyat Malaysia di sana, hati-hati. Kalau boleh tangguh dulu urusan di sana, tangguh dulu. So far di pihak Malaysia, operasi pasukan gerakan AM ataupun PGA di Sepadan telah diarahkan untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan memperketat kawalan di pos PGA serta sepanjang Sungai Golok bagi mencegah kemasukan elemen tidak diingini ke Malaysia. Pasukan Strike Force Company dan juga Reset Battalion turut diarahkan untuk mempergiatkan rondaan di Pengkalan Haram serta kawasan hotspot di sepanjang Sungai Golok. Pihak berkuasa kita dah mengambil tindakan, tapi kita kena bagi kerjasama lah tuan-tuan. Okey? Ada lagi? Okey Datuk, satu soalan lagi. Berkaitan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan, Muhyiddin tetap dengan pendirian tidak akan menerima peruntukan berbanding dengan Syed Saddiq yang hampir berjaya untuk mendapatkan peruntukan sekarang ni. Apa komen Datuk? Sebab itulah saya katakan sebelum ni, Muhyiddin ni memang degil. Dia sesekali tidak akan tunduk ataupun ikut arahan atau nasihat orang lain. Bagi dia kononnya nilai bantuan 200,000, 300,000 ni tak berbaloi dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Maksudnya syarat ketat tapi bajet ciput. Tapi dulu masa zaman dia dengan Ismail Sabri, boleh pula sign CSA dengan pembangkang, letak syarat macam-macam, dan pembangkang pada ketika tu Pakatan Harapan ikut je apa yang dia orang tetapkan. Bagi saya, ciput atau tidak ciput pun, kita sebagai orang yang ingin mendapatkan peruntukan kenalah ikut syarat pihak yang hendak memberikan peruntukan. Kalau bank pun tuan-tuan, kita bukan boleh ikut kemahuan kita untuk dapatkan pinjaman, kenalah ikut syarat bank. Bagi saya Muhyiddin ni memang ego. Dia dah kaya, tak apalah, tak terima bantuan pun tak apa, tak ada masalah. Tapi selaku pengurusi Perikatan Nasional, dia seharusnya prihatin dan tengok nasib MP-MP di bawah Perikatan Nasional yang lain. Bukan semua kaya macam dia, Kalau Syed Saddiq boleh kompromi, kenapa Muhyiddin hendak halang pula MP-MP PN yang lain untuk mencontohi Syed Saddiq berunding dan mengikut persetujuan yang ditetapkan kerajaan untuk dapatkan peruntukan. Lagipun ini untuk rakyat tuan-tuan, Mungkin Muhyiddin risau kod MP-MP PAS akan lebih banyak dapat peruntukan daripada MP-MP Bersatu. Yalah, MP-MP PAS jumlahnya ramai daripada MP Bersatu. Cara paling baik adalah halang semua MP-PN untuk terima peruntukan daripada kerajaan. So mau tak mau, Muhyiddin akan gunakan naratif syarat yang ketat ataupun aturan pemberian peruntukan tak masuk akal. So kalau ada MP-MP PN yang ingin mengikut jejak langkah Syed Saddiq, mereka akan terpaksa tarik brake ataupun tarik handbrake. Jadi nasihat saya kepada MP-MP PAS, kalau kalian bijak dan hendak terus dapatkan sokongan pengundi, lebih baik ikut cara yang dibuat oleh Syed Saddiq ni. Tak perlulah ikut apa yang dikatakan oleh Muhyiddin. Muhyiddin ni kalau boleh dia nak lihat PAS tak bergerak, biar Bersatu bergerak dan Bersatu saja yang popular. Ini niat tak baik tuan-tuan. Okey, ada soalan-soalan lain? Kawan-kawan kat rumah ada soalan?
Okey. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Masih awal lagi, jangan buka sekarang tuan-tuan. Ada banyak jam lagi ni. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share live saya pada petang ni. Terima kasih.